Sambungan bab zikir tadi, bab zikir tadi. Yang tadi saya tunjuk kitab tasawuf, Haqaiq tasawuf ni untuk litabarukan lah, untuk mengambil berkat. Sebab di sini mengaji di Shah Alam, walaupun saya dapat ijazah dari Syekh Rahimuddin, tapi saya mengaji sedikit beberapa tajuk dengan Sidi Syekh Dr. Nik Bakri bin Nikmat, murid, salah murid Syekh Yusuf Bakhur Al-Hasani. Dan sabda Nabi SAW ni, balik pada kitab tadi, kitab manifesto ni. Mana ni? Dan sabda Nabi SAW yang bermaksud, sebaik-baik yang diucapkan olehku, aku dan para Nabi sebelumku, iaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah, esanya yang tiada sekutu baginya. Dan sesiapa bertasbih, ini kata Imam Ghazali, dan sesiapa bertasbih, kejap, ini hadis Nabi dalam kitab Imam Ghazali ni. Dan sesiapa bertasbih setiap kali selesai solat sebanyak 33 kali, subhanallah 33 kali, dan bertahmid sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan bertakbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, serta menggenapkan 100 dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nescaya diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya seperti buih di laut. Yang dimaksudkan dosa-dosanya seperti buih di laut ialah dosa-dosa kecil. Sebab Ustaz Zahidul terangkan tu lagi. Dalam kuliahnya banyak Ustaz Zahidul terangkan. Kadang orang banyak bila aku diampunkan dosaku seperti dosa di laut. Dosa yang macam mana cik abang cik akak weh? Dosa kecil, dosa besar wajib bertaubat. Nombor 4, baca zikir. Sedap. Kau kena pulangkan balik lah. Ataupun makan harta orang tak elok. Wajib bertaubat. Wajib bertaubat dan memulangkan balik pada orang-orang yang kita zalimi. Itulah termasuk dalam hadis ni. Itu dosa besar. Pernah berzina, na'udzubillah. Wajib bertaubat. Wajib bertaubat, tak jalan dengan sekadar zikir kecil ni. Ini dosa kecil. Bila seperti buih di lautan, maknanya dosa kecil. Jangan salah faham. Dah buat dosa banyak-banyak, dah merompak, mencuri apa semua, lepas tu baca zikir, aku diampunkan dosa aku. Bukan. Itu namanya tak faham hadis. Jadi maknanya penerangan pada Al-Ustaz, daripada Ustaz Zaidrus, orang-orang yang diampunkan yang dosa kecil buih di lautan. Sekejap. Rekaman. Jangan bising. Angkat tu. Jangan bising, kau ni ganggu. Jadi dosa-dosa yang di lautan ialah ibarat buih di lautan ialah dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi jangan salah faham. Saya punya dosanya walaupun dosa seperti buih di lautan, itu dosa kecil. Dosa terpandang perempuan, dosa tersepak kucing, bukan tanpa niat. Dosa terini tanpa sengaja, tanpa niat. Dan kalau bila orang dengar tak apalah, tak sengaja, mungkin dimaafkan pun. Apalagi Allah lagi Maha mengampun, lagi menyayang. Tetapi untuk dosa kecil sahaja. Adapun dosa besar wajib bertaubat. Dosa besar itulah banyak yang Al-Kabair tu, yang 70 dosa besar tu, syirik apa semua, yang berat tu, dosa mak bapak apa semua, itulah dosa-dosa. Gitulah. Dia tak jalan sekadar zikir. Kena faham. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki menemui Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, dunia telah berpaling dariku dan hartaku menjadi sedikit. Nabi SAW bersabda, di manakah engkau dari selawat malaikat dan tasbih makhluk, dan dengannya mereka dikurni rezeki? Orang itu bertanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, apabila seseorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, yang segala puji bagi Allah, ia memenuhi antara langit dan bumi. Apabila mengucapkan Alhamdulillah untuk kali keduanya, maka ia memenuhi antara langit ketujuh hingga bumi yang paling bawah. Apabila mengucapkan Alhamdulillah untuk kali ketiganya, maka Allah berfirman, mintalah, tentu engkau diberi. Allah, Nabi bagi amalan Alhamdulillah je. 3 kali je baca.
Jadi kalau nak lebih detail kena cari syarah hadis ni lah. Sebab ni pun sudah jadi ambil gitu, tak ada sebut rawah ke riwayat siapa kan. Jadi saya membacalah litabaruk untuk mengambil berkat. Nabi SAW bersabda, amalan-amalan baik yang kekal adalah ucapan la ilaha illallah dan subhanallah dan Allahu akbar dan alhamdulillah dan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambah Nabi SAW, tidaklah seseorang yang mengucapkannya zikir yang tersebut melainkan diampuni dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih di laut. Hadis riwayat Ibnu Umar atau Abdullah Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketahuilah bahawa zikir-zikir yang bermanfaat ialah yang disertai dengan kehadiran hati, sedangkan yang selain dari itu sedikit manfaatnya. Jadi ada khilaf, adakah dapat pahala orang yang tahu maksud dan tak tahu maksud. Ada kata dapat, ada kata tak dapat. Itu khilaf ulama lah. Sebab matlamatnya adalah senang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hal itu terwujud dengan selalu berzikir disertai hati yang hadir, yakni sedar akan tujuan dan makna zikir. Dia sedar makna zikir itu apa dan disedar tujuan zikir itu apa. Contohnya kalau dia niat nak dapat murah rezeki lah. Dia niat tak nak ingat Allah. Kalau dia tak niat ingat Allah, tak dapatlah Allah. Allah bagilah apa kau nak. Contoh waqiah, baca waqiah, dia nak rezeki Allah bagi. Sedangkan rezeki dia dah tertulis. Tu kadang-kadang niat ni kena faham. Ni kalau saya nak sambung bab ni pun jadi panjang pula. Itulah saya ambil niat tabaruk lah. Ambil tabaruk kitab. Sebab matlamatnya adalah senang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hal itu terwujud dengan selalu berzikir disertai hati yang hadir, yakni sedari akan tujuan dan makna zikir. Dengan itu engkau akan selamat dari kesudahan yang buruk. Wallahu a'lam. Antara lain zikir ni pun antaranya benteng. Contohnya la ilaha illallah tu ada hadis. La ilaha illallah husni wa man dakhala husni faqad amana min azabi. Ini hadis qudsi kan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah itu adalah benteng. Bentengku. La ilaha illallah husni. La ilaha illallah ialah bentengku. Allah kata siapa yang bersebut tu, wa man dakhala husni, barang siapa yang masuk dalam bentengku, maknanya selalu baca la ilaha illallah, faqad amana min azabi, dan maka dia akan aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satulah saya ingatlah yang tentang kelebihan la ilaha illallah. Itu jadi benteng. Begitu juga al-muawwizatan, al-falaq an-nas sebagai benteng pada gangguan jin dan syaitan, waswas apa semua itulah. Dan tiga kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada pula kelebihan sikit begini. Ayat kursi begini ni tu. Itu dalam bab bacaan. Itu Quran. Ini bab zikir.